Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antakhil fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada petang ini insya-Allah kita akan lihat fi'il mujarrad dan mazid ya di dalam Al-Quran. Saya berdoa kepada Allah semoga para pelajar saya yang mengikuti kelas ini diberkati Allah dan dijauhi dari segala COVID-19. Okay. Dan saya rasa kita sudah ada satu WhatsApp, nama dia WhatsApp kelas celik Al-Quran Ustaz Abdul Landuk dalam kurungan COVID-19. Kata Haji Ruzaini, kelas COVID-19. Jadi tuan-tuan add lah cepat. Untuk kita senang nak berhubung ya, supaya kita tak perlu bayar duit banyak untuk nak berhubung ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Sila buka surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة wahum fiha khalidun. Okey. Itu ayat 25. Dan gembirakanlah kepada orang yang beriman wahai Muhammad dan telah melakukan kebaikan bahawa bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka merasai makanan seumpamanya daripada segala buah-buahan. Mereka berkata, adakah ini makanan yang pernah kami dijanjikan dulu? Dan lepas itu dibawa lagi makanan yang sama, dan bagi mereka itu ada pasangan yang suci dan mereka itu di dalamnya kekal. Dalam ayat ini perkataan basyiri ya, basyiri, basyara tu adalah perkataan mazid satu huruf, iaitu asal dia basyara ya. Basyara, berikan berita gembira, berikan berita gembira ya. Maknanya proses sentiasa berikan berita gembira. Asal dia basyara, jadi dia tambah dua ain, jadi mazid satu huruf ya. Alladzina amanu itu fi'il mujarrad ya, kerana tak ada tambahan. Tu fa dia, mim dia, mim tu ain, dan nun itu lam dia. Waw alif tu adalah fa'il orangnya. Ingat ya, fa'il orangnya. Jangan risau ya tuan-tuan, ikut saja, faham tak faham ikut saja, insya-Allah lama-lama dapat. Wa amilu tu ru' dia amila, iaitu wazan dua ya. Wazan dua, bab 4 ya, amilu ya. Itu adalah fi'il bukan mazid, itu fi'il mujarrad, tak ada tambah ya. Waw di belakang tu artinya orangnya, fa'ilnya, domainnya, iaitu hum ya. Tajri juga fi'il mujarrad ya, asal dia jara, tak ada tambah apa-apa ya. Tajri, ta di depan tu adalah dhamirnya ya, iaitu adalah kembali kepada sungai-sungai ya. Ruziku, ru dia razaqa, itu fi'il mujarrad juga ya. Kalau fi'il mazid dia akan kata arzaqa ya. Ini fi'il mujarrad, ruziku ya, mereka itu diberi rezeki ya. Dan ini fi'il majhul kerana tidak ada fa'ilnya di sini ya. Minha min samaratin rizqa, qalu itu juga mujarrad. Qalu asal dia qala, waw tu dhamirnya, fa'ilnya ya.
Ya, waalaikumsalam Haji Huzaini, waalaikumsalam semua. Ya, qalu ya orangnya hadzal ladzi ruziqna. Ruziqna itu mabni majhul. Ya, asal dia razaqa. Itu mujarrad, tak ada tambah. Minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu tu adalah fa'il mazid. Ya, asal dia ata ya'ti. Kalau ata ya'ti i'ti. Kalau wa utu tu adalah fa'il mazid daripada ata. Jadi ada dua fa, ya. Dan bawalah kepada mereka yang sama dengannya. Ya, seterusnya kita pergi pada ayat 26. Innallaha la yastahi. Asal dia haya, malu. Ya, fa'il dia istahya. Jadi itu adalah fa'il sudasi. Ya, daripada root dia tambah 3 huruf, alif, sin, ta. Maknanya sesungguhnya Tuhan tidak berasa malu. Ya, ingat tanda ya, istahya. Itu yastahyi itu haya yahyi, ya, dia punya root dia. Istahya sudah tambah 3 jadi 6 huruf. Jadi itu fa'il. Yadriba asal dia daraba, tak ada tambah. Kalau dia tambah adraba, ya, adraba ataupun daraba ataupun tadaraba, itu fa'il mujarrad. Nama dia daraba yadribu, ya. Okey. Lepas tu kalimah amanu sama juga daripada amana, ya, tak ada tambah, itu mujarrad. Faya'lamuna. Okey, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perbandingan seperti nyamuk, ya, ataupun selebihnya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahawasanya Allah itu adalah benar daripada Tuhan mereka. Dan adapun orang yang kafir, mereka berkata, ini kan Tuhan, ya, nak membawa contoh yang sangat remeh. Jadi Tuhan kata yudillu bihi katsira. Dia sesat. Allah Ta'ala boleh menyesatkan orang dan boleh memberi hidayah kepada orang lain. Wa ma yudillu bihi, dan dia tidaklah memberi sesat melainkan kepada orang yang fasik. Okey. Siapa boleh teka di sini? Perkataan apa tu? Ya'lamuna. Root dia alima. Okey, adakah dia mazid? Ni ya'lamun ni jangan tuan kata mazid. Walaupun sebab dia banyak perkataan kan. Sebenarnya faya'lamun ni makna mereka semua tahu. Waw tu fa'il orangnya. Nun itu marfu'nya. Fa tu adalah fa'ataf. Ya. Lepas tu ya tu ya'lamun tu, ya tu adalah tanda fa'il mudhari'. Bukan fa'il mazid. Walaupun kita nampak banyak perkataan kan. Okey. Wa ammal ladzina kafaru. Tuan-tuan tengok banyak perkataan kan. Bukan. Kafaru itu adalah fa'il mujarrad. Asal dia kafara. Kalau mazid akfara ataupun kafara ataupun kaffara, itu semua kalimah dalam Quran. Jadi kalau kafaru itu adalah fa'il mujarrad. Fayaquluna walaupun nampak banyak, tapi janganlah kata itu fa'il mazid. Itu root dia qala. Kalau kita nak tahu mazid ke tidak, mujarrad ke tidak, kita kembalikan kepada fa'il madi dia. Fa'il madi dia qala, mudhari' dia yaqulu, jamak dia yaquluna. Qala itu fa'il adalah fa'il mujarrad. Okey. Arada. Ya, arada. Arada ni adalah fa'il rubai, iaitu tambah alif di depan dia. Tapi dia punya root dia saya tak pasti. Root dia rada ke? Itu saya tak pasti. Tanda yang bulat tu kan, bukan semua ustaz ni tahu, ya. Nanti saya cari, ya. Seterusnya
Yudillu. Tengok lam dua. Ya, asal dia dhalla. Dhalla tu ingat, itu fi'il madi, nama dia mudha'af. Dhalla mudhari' ni yadillu. Kalau adalla yudillu, ini fi'il mazid. Tambah satu. Adalla, tambah alif depan tu. Adalla. Adalla maknanya menyesatkan. Kalau dhalla, dia sesat sendiri. Ya, waalaikumsalam. Kalau yudillu ni ru dia adalla. Kalau dhalla yadillu. Dia bunyi gitu. Jadi tuan-tuan ya, jangan takut, ikut saja. Jadi tuan-tuan tengok tu ya, perbezaan dia. Sikit saja. Bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa yahdi itu fi'il mudhari'. Ru dia hada. Okey, siapa di Umairah ni? Peace be upon you. Okey, thank you very much. Waalaikumsalam. Hada ni adalah fi'il, dia katakan fi'il mudhari'. Ru dia hada. Jadi tak ada tambah apa-apa. Kalau ditambah, dia akan kata ahda, ya, ataupun hadi, hada, ya. Kalau tambah ya. Lepas tu seterusnya kalimah yudillu sama juga dengan tadi. Lepas tu kalimah yang quduna, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang memungkiri janji Allah selepas menerimanya dan memutuskan apa yang Allah telah suruh dengannya untuk menyampaikan, dan mereka itu merosakkan di muka bumi ini, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Okey. Kalau tuan-tuan seronok ya, kalau tuan-tuan tahu ini fi'il, ini mudha'af, ini fi'il, ini macam-macam jenis fi'il ya. Nanti lepas ni kita akan beri 6 kriteria fi'il. Ya. Okey. Yang qudu ni naqadha. Ru dia naqadha. Ya, naqadha. Kalau dia tambah anqadha. Okey, naqadha ya, itu dia. Lepas tu yaqta'una, ini ru dia qata'a. Jadi itu mujarrad. Yang quduna mujarrad. Kalau amara jelas itu mujarrad. Itu mujarrad ya. Kalau dia nak mazidkan dia tambah hamzah amara. Okey. An yusala. Yusala ni fi'il mudhari'. Ru dia asal dia wasala. Kalau wasala mudhari' ni yasilu. Tapi ini yusala. Jadi ini fi'il mazid. Kerana asal dia awsala. Awsala tu menyampaikan. Kalau wasala sampai sendiri. Kalau awsala menyampaikan. Seterusnya wa yufsiduna ru dia afsada. Asal dia fasada. Kalau fasada yafsidu. Kalau afsada yufsidu. Maksudnya ini mazid, memberi makna menambahkan, menambah rosak, bertambah rosak lagi di muka bumi ini. Kalau fasada yufsidu, dia rosak sendiri. Jadi tuan-tuan janganlah takut dengan apa yang saya ulaskan ni, sebab kita pun nak mengejar masa. Yang penting tuan-tuan tahu ada mujarrad, ada mazid, ada mujarrad, ada mazid. Tuan-tuan nanti ada Quran, satu program dalam Quran tu, tuan-tuan buka saja apa ayat pun dia akan ceritakan perkataan-perkataan tu. Saya nanti Quran.com ke Hajar Rozaini mungkin tahu ya. Hajar Zulaiha mungkin tahu program tu. Okey, kita teruskan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Takfuruna ru dia kafara. Itu mujarrad. Ya. Bagaimana kamu semua kufur dengan Allah sedangkan kamu dulu mati? Aku hidupkan kamu, kemudian aku matikan kamu balik, aku hidupkan balik kamu, kemudian kepadanya engkau kembali. Itu Tuhan kata ya. Okey. Takfuruna, kafara itu fi'il mujarrad. Ahya ru dia haya. Tapi kalau ahya mazid satu. Jadi dalam ayat ni kita nampak
bila mazid banyak dia gunakan hamzah. Okey. Summa yumitukum. Yumitukum ru dia amata. Kalau mata mati sendiri. Kalau amata mematikan. Amata yumitu Allah yang mematikan. Jadi kalau amata mazid satu huruf. Okey, summa yuhyikum sama. Yuhyikum ru dia madi dia ahya. Ahya tu menghidupkan. Ahya menghidupkan ya. Summa ilahi turja'un. Turja'un asal dia raja'a. Raja'a yarji'un. Turja'un. Ya, Quran Arab. Ya, yang kita boleh tengok perkataan-perkataan dia tu. Ya, yang kita boleh tengok Arab dia tu. Ya, kalau dapat beri maklumkan kepada rakan kita supaya mereka dapat gunakan, nanti kita boleh Hajar Rozaini boleh latih dia orang untuk gunakan macam mana ya. Explainkan dia. Hajar Rozaini ni kena buat YouTube lah macam saya buat. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu kita lihat pula. Okey, kita lihat pula. Ni Cik Roslan Ismail, murid ustaz ke ni? Tahun 70-an dulu. Ya, juruter di Petronas. Betul ke? Cik Roslan? Okey, Assalamualaikum. Okey. Lepas tu ayat yang seterusnya. Okey. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu apa yang ada di langit di bumi ini semua sekali. Kemudian dia berada di langit, istawa di langit, dia naik ke langit, kemudian dia menyamakan 7 langit, dan dia itu adalah sesuatu dia mengetahui. Okey. Okey. Artinya di sini perkataan istawa. Istawa ni dia punya tambah 3 huruf, alif sin ta. Alif sin ta. Okey, istawa tu makna naik, ya. Fasawwa. Sawwa asal dia sawa. Jadi dia tambah ain 1. Sawwa. Ini artinya tambah 1. Ya, atas di wazan fa'ala. Okey. Lepas tu seterusnya kita kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Wa idh qala ketika berkata Tuhan engkau, berfirman Tuhan engkau kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku jadikan kamu di bumi ini sebagai khalifah. Mereka menjawab, adakah engkau nak jadikan orang yang merosakkan bumi dan orang yang menumpahkan darah di bumi ini? Betapa kami ini sentiasa bertasbih kepada Mu ya Allah, dan kami sentiasa memuliakan-Mu ya Allah. Jawab Tuhan, wahai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tak tahu. Jadi itu malaikat dia mencabar Allah Ta'ala ya. Okey, kita lihat perkataan qala. Qala ni adalah root. Qala juga. Jadi mujarad. Qalu mujarad. Ataj'alu, nampak banyak tu, tapi a tu artinya adakah. Taj'alu root dia ja'ala. Mujarad. Ya. Yufsidu melakukan kerosakan. Madi dia afsada. Kalau root asal ni fasada. Ya, fasada. Afsada yufsidu. Jadi ini tambah 1 huruf. Ya, wayasfiku daripada safika. Safika ni artinya menumpahkan darah. Lepas tu nusabbihu. Okey. Nusabbihu ayat dia asal dia sabbaha. Sabbaha ni maknanya sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Jadi kalau dia tambah tasdid, artinya maknanya frequently sentiasa buat ya. Puan Rosita, jangan risau ya, jangan risau. Saya akan terus ulang. Sekarang ni puan dengar dulu. Dengar saja. Jangan berhenti. Dengar saja. Saya ulang. Nanti kita ulang balik. Sekarang ni kita nak mengajar dalam ayat Quran ada fi'il tambah dan fi'il asal. Fi'il asal 3 huruf, fi'il tambah lebih pada 3 huruf. Ada tambah 1,
jadi 4 huruf, ada tambah 2 jadi 5 huruf, ada tambah 3 jadi 6 huruf. Tak ada masalah ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu ya. Ini qala mujarrad, a'lamu ini isim tafdil ya, lebih tahu. Ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Ta'lamun adalah mujarrad. Okey, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan lepas kulit inayahnya kita sama-sama dapat sama-sama petang ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dah insya-Allah, dan saya kena berehat sekejap dalam masa 2-3 minit untuk mengambil barang. Sebenarnya rasa saya buku tuan-tuan dah datang ya. Jadi insya-Allah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi 5 minit ya.